macam-macam kat Ustaz Puas. Ada kata-kata dia tu. Ada. Dia macam isu mamu ni. Dia sebenarnya kalau siapa yang tengok rentetan yang pertama, video awal-awal dulu masa Ustaz Puas kena bubuh dulu, dan video yang nombor 2, dia dari situ orang akan faham. Orang yang tak faham ni orang yang orang cengahang lah. Mai jajuh semata-mata nak tanya isu mamu, nak tanya isu mic challenge yang tak apa-apa tu. Kena faham. Dia macam ni, mamu ni dulu ni masa awal Ustaz Puas isu 3,000 peruntukan. Asal dia, asal cerita tu. Lepas tu budak ni pergi komen lah, kata macam-macam kat Ustaz Puas. Ada kata-kata dia tu. Ada. Dan kata-kata tu dah diberi kepada lawyer untuk kita standby. Lawyer dah study dah kes ni. Pakcik tu kira dia jadi ni lah, dia jadi orang kata apa? Perayuk lah. Pok ni bakar lah. Nak tahan panas dia apa ni. Dia isu dia. Ustaz Puas dulu ni ada buat program, dituduh macam-macam lah. Netizen kata ni kan, netizen yang belah sono kan. Tiba dia kes RM150 dulu. Lepas tu jadi kes ni pula accident P. Accident P ni mamu dia ulas lah cerita. Dan kalau siapa yang cerdik pandai, dia kalau yang tengok video, kalau yang tengok sinopsis ni, dia akan kata tak patut kata macam tu lah, maki hamun. Weh bodoh, dia maki tang mana? Tak ada pun dia kata butuh faham ke, mencerca ke, dia kata cacat kekal ke apa ke. Tak ada, dia tak kata. Dia tak kata pun. Cuma intonasi, lontaran suara dia tu. Mana pi? Takkan tu marah. Konten biasa. Kan? Lepas tu ada yang kata apa nama mamu buat macam ni tak pasal-pasal. Budak ni murung lah apalah. Budak ni dia makan ubat lama dah. Kami dah hantar dah semua video-video yang dia dah update mengenai penyakit dia tu. Ada. Dan lawyer kata dekat mamu baru ni hang nak beli lembu 20 ekor, 30 ekor senang-senang tau ni. Tapi tu agak-agak hang geng-geng ni depa nak tunggu tak? Kan? Yang duk jadi tukang buah api ni. Kita pun kata tenyeh sekali untuk dia 3-4 ekor aram jadah ni. Tenyeh sekali. Sebab mereka mendatangkan kegusaran. Nombor 1. Lepas tu mendatangkan tidak ketenteraman. Dia ada akta dah. Akta ni boleh pi lah. Puluh K lah. Puluh K lah. Ada yang kata dekat mamu ni dia pula duk buat VTT. Tak ni apa. Tak ni apa, dia tak maki pun. Lepas tu pula satu VTT kena remove kan. Lepas tu shadow ban awal tu, lepas tu remove. Account kena sekat lah, kena ban lah kan. 4 account kena ban. Lepas tu semalam ni mamu kata depa call awak hang tak buat live cerita balik. Saya kata bodoh kalau hang cerita balik. Kata betul Ustaz, saya pun abang kata aku ada strategi aku. Maksud kata hang tu cerdik mamu tu, nampak dia ni bukan biasa-biasa jugalah kan. Hang kalau dah buat live, tengah live pun kena ban, kena remove. Hang nak live pula bapak apa, tak duduk live habis pi. Dah mereka kata nak pakai lawyer kan. Pakai lawyer, siap sedia untuk bayar kat lawyer kami pula kan. Nanti ni kita claim lah. Sebab apa? Yang pertama, penyakit yang dihidapi tu sebelum pada ni lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, dia buat keluar kenyataan, kata anak dia daripada makan 2 biji ubat terus makan 4 biji ubat. Ubat tu, yang penyakit yang dihidapi tu,
Kalaulah kata lawyer tanya dalam mahkamah nanti, doktor mana yang bagi? Weh, tersidai oleh apa? Mampu Sebab itu kenyataan yang dikeluarkan di depan IPD. Jadi kita dah download dah kenyataan tu. Dah simpan dan dah jadi bahan bukti. Andai kata ada pertuturan yang boleh membawa pada fitnah, siap sedia lah. Main politik ni dia ada cara dah. Dalam pasukan dia ada pasukan sharpshooter, dia ada pasukan yang akan pergi serang hendak ni. Dia bahagian serang lah. Dia serang sama ada do or die, pi ataupun dia pi tu dia buat ataupun dia mati lah. Macam tu je. Dia ada pasukan-pasukan dia. Paramedik buat aja paramedik. Maksud kata dalam peperangan yang melibatkan dengan ketenteraan tu cara tu. Tapi ini melibatkan dengan politik. Dia ada pasukan yang bercalak. Dan ada pasukan yang dia kena sakit. Ada pasukan pula dia daripada jauh dia tembak sedah, pom, hidup. Ada pasukan-pasukan ni. Jadi macam apa Mamu ni, dia tukang kacau. Dia kacau honggak lah satu Malaysia. Duk cerita pasal dia. Tapi sayang depa tak tengok sinopsis yang pertama, cerita yang pertama. Depa tengok yang kedua. Lepas tu tak tengok cerita habis. Dah ada di kalangan influencer yang pergi hentam dia tu, bagi aku biasa lah. Mereka akan tahu apa. Bagi aku sendiri nak cakap, bagi aku, peribadi aku pun kata nak cakap je lah. Lepas tu baru ni ada yang kata dalam room penyokong PN, oh benda ni pas pusat dah ni dah. Pas pusat kepala bapak. Apa kawan bukan ahli bodoh ni. Tu kata nak cakap bodoh ni. Nak tunjuk kata aku pejuang. Ya dalam pejuang ni tu tunjuk kata aku pejuang. Buat relax sudah. Orang yang tengok benda tu. Tak payah nak buat baju pejuang Islam. Tak payah. Lawan bagi kita tema. Jadi isu Mamu ni tak ada apa-apa dah. Naknya mereka pun dah goyang balik. Sebab keluar kenyataan yang salah. Tu macam aku kata, budak tu sakit dah lama. Lepas tu penyakit dia tu menyebabkan di dalam mahkamah sendiri pun dia dah selerak dah. Lepas tu pula ubat yang dia makan daripada 2 jadi 4 tu, macam pak dia kata tu, itu adalah satu fakta yang kita nak bawa. Mereka seronok lah. Situ aku kata, orang tua ni dia perayuk saja. Oh api bawah, pak ni boh lah kayu. Boh kayu. Nak masak nasi, hampir bubuh kayu ni siapa nak bakar rumah orang. Perayuk pun kena bengkok.